Next G. Berhad, kontraktor pasport dan MyKad Malaysia, kini menyaksikan perubahan besar dalam lembaga pengarahnya. Ahli perniagaan Datuk Ishak Ismail bersama anaknya, Muhammad Najib, menyertai lembaga sebagai pengarah bukan eksekutif selepas muncul sebagai pemegang saham terbesar melalui Raya Aviation Holdings. Pelaburan lampau syarikat dalam saham tersenarai mencatatkan kerugian nilai saksama ringgit Malaysia 145.6 juta menyumbang kepada kerugian bersih ringgit Malaysia 130.88 juta bagi suku ketiga berakhir Disember 2025. Next G membelanjakan ringgit Malaysia 88 juta untuk 220 juta saham MMAG Holdings pada harga 40 sen sesaham. Kini, harga saham itu susut 93% kepada hanya 3 sen. Pengasas bersama merangkap pengerusi eksekutif Datuk Hanifah Nordin yang sebelum ini digantung kuasa, kini kembali memimpin selepas lembaga lama meletakkan jawatan. Lembaga baharu diketuai Hanifah bersama Datuk Abhamid Muhammad Hanifah dan Erna Ismail, Ketua Pegawai Kewangan Syarikat. Lembaga pengarah memaklumkan perkembangan berkaitan mesyuarat agung luar biasa serta tindakan undang-undang akan diumumkan dari semasa ke semasa.